Pernyataan masalah. Kipas, cermin tingkap dan siling berada pada kedudukan yang tinggi di setiap kelas. Situasi ini menyebabkan risiko kemalangan akan berlaku semasa melakukan pembersihan seperti terjatuh atau cedera, semasa menaiki tangga, kerusi yang bertindih dan meja yang tidak stabil. Strategik dan cara penyelesaian. Alat pembersihan yang dikenali sebagai tweeders direka cipta daripada bahan-bahan yang terpakai, terbuang atau bahan kitar semula dan membeli beberapa bahan daripada kedai mesti DIY. Produk ini menggunakan kaedah manual untuk menghasilkan tenaga kinetik agar produk ini dapat berfungsi dengan cekap. Langkah pertama, sediakan 2 tangkai aluminium yang berukuran 81 cm dan 84 cm. Seterusnya, gabungkan batang aluminium menggunakan penyambung. Langkah kedua, sambungkan batang aluminium dan kepala penyapu dan kepitkan bulu penyapu menggunakan pengepit agar bulu penyapu tidak terburai. Kelebihan produk tweeders ini ialah 1. Aras ketinggian yang boleh dilaraskan mengikut keselesaan pengguna. Kedua, membersihkan sesawang pada siling, kipas dan lampu. Ketiga, mengelap dan mengeringkan cermin tingkap. Keempat, mengelakkan pelajar dan unit pembersihan daripada menaiki kerusi atau meja yang bertindih semasa bertugas. Kelima, melestarikan keceriaan. Keenam, kos yang murah. Ketujuh, mesra alam.